Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay, untuk video kali ni aku akan berkayak fishing di Tanjung Hantu. Jadi aku baru je lancor dari Teluk Senangin. Hari ni alhamdulillah cuaca cantik. Hari ni ramai yang turun. Kebanyakannya geng IB lah, inflated boat. Yang kayak dalam 2-3 biji je lah yang kayak turun. Aku hari ni turun santai-santai je kali ni. Tak camping. Harap-harap hari ni ada rezeki lah. Okay, kita jumpa di spot memancing. Okay, buntal apa? Habis gigitnya. Alhamdulillah guys, kerapu. Okay, first strike kerapu. Alhamdulillah. Okay guys, first strike anak kerapu, boleh lah. Okay, strike. Tak tahu ikan apa. Cinta melawan je. Kerapu singa guys, kerapu guys, tapi kerapu singa. Okay, kerapu singa lepas balik lah. Macam apa ni? Oh, anak jenaha. Alhamdulillah, anak jenaha guys. Boleh lah buat goreng-goreng. Okay guys, boleh lah. Okay, buat goreng-goreng. Strike. Alhamdulillah guys, tebal pipi. Alhamdulillah, tebal pipi guys. Okay, hari ni aku tak kumpau. Alhamdulillah ada rezeki. Alhamdulillah. Okay guys, size laut guys. Alhamdulillah, tebal pipi guys. Alhamdulillah, tak kumpau hari ni. Okay. Okay guys, jam menunjukkan pukul 2.45 petang. Jadi aku rasa cukup setakat ni dulu sesi memancing di Tanjung Hantu. Okey, alhamdulillah hari ni ada hasil, dapat jackpot lah, dapat ikan tebal pipi. Okey, hampir kumpau. Hampir kumpau. Itu pun aku dapat pakai jig lah, pakai jig 20 gram. Okey, dan aku rasa setakat ni dulu video untuk kali ni. Kepada rakan-rakan yang sudi menonton, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. 73 cheerio, bye bye.